Review matchday ke-22 Liga Super Malaysia. Perebutan tangga kedua ataupun perebutan slot ke Asia semakin menarik tuan-tuan. Perebutan di antara Selangor dan juga Kuching City. Untuk Selangor, game dia semalam dan berakhir dengan keputusan 1-1. Satu perlawanan yang agak kontroversi. Tapi untuk hari ini, kita beri highlight untuk Kuching City punya game. Ini recap Kuching City bertemu PDRM. Aku akan bagi recap sedikit sahaja sebab kalau kita tengok on paper pun memang obviously Kuching City memang highly chances boleh menang. So apa yang terjadi tuan-tuan di dalam game ini? Untuk separuh masa pertama, kedudukan terikat 1-1. Kuching City menjadikan gol awal seawal minit kedua daripada Ronald Wanja selepas kesilapan di bahagian tengah PDRM dan terus dihukum. Manakala di penghujung babak pertama, satu kelekaan di barisan pertahanan Kuching City dihukum pemain Amirul Wai Yaakob selepas menjadikan gol penyamaan untuk PDRM. Disebabkan separuh masa pertama momentumnya agak perlahan, aku yakin dimasuk je separuh masa kedua, Coach Aidil telah mengeluarkan pesanan ataupun membuat beberapa pertukaran untuk Kuching City. Di separuh masa kedua, Kuching City mula mengganas dengan beberapa pertukaran, terutamanya Nisroy dibawa masuk. Bahagian serangan Kuching City bertambah baik. Jaringan awal juga di separuh masa yang kedua daripada Ramadan, satu free kick yang sebenarnya secara niatnya adalah untuk crossing tetapi disebabkan salah faham di antara goalkeeper dan juga pertahanan ketika itu telah menyebabkan gol kedua hadir, jaringan daripada Ramadan Saifullah pada minit ke-48. Dan selepas itu bermulalah dominasi secara total Kuching City terhadap PDRM. Gol ketiga daripada Kuching City hasil daripada Ramadan. Gol free kick yang sangat-sangat baik daripada beliau. Untuk separuh masa kedua ini, seingat aku memang PDRM tak ada attack langsung. Dan gol terakhir untuk Kuching City pada minit ke-68 dijaringkan oleh Jerome Etame. Salah satu lagi strength yang kita dapat kenal pasti daripada pasukan Kuching City adalah antaranya crossing dan juga heading. Sangat-sangat berbahaya tuan-tuan. Game ini boleh menjadi game pemanas badan untuk Kuching City sebelum bertemu Selangor untuk separuh akhir kedua Piala Malaysia pada minggu hadapan. Untuk kedudukan Liga buat masa sekarang, seperti apa yang anda dapat lihat sekarang, Kuching City memotong Selangor dan menduduki tangga kedua. Walaupun poinnya sama, tetapi Kuching City memiliki kelebihan dari segi jaringan.